15/10/2025 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1447 Hijrah, kawan-kawan. Alhamdulillah petang ni. Hari pun keduk-keduk. Suam kuku. Memang terbaik lah, kawan-kawan. Tak panas mana. Sarudin, kau mengawan ke? Kau mengejar perempuan Kejar Cina. Bagus. Itu aktiviti bagus, Sarudin. Terbaik. Itu daripada ladang. Kebenaran daripada ladang. Untuk pengawan di ladang. Bangsa kau lah, orang lain jangan. Manusia jangan buat. Tak boleh. Harum. Anak Harun betul. Anak Harun tu tak betul, aku cakap. Ada. Tiba-tiba dekat situ dia kata bini dia. Selepas dia nak tidur rumah kita dan nak numpang, dia kata dia bekerja dekat situ. Dia ada temu duga. Aku pun tak faham dia temu duga dekat mana. Kan? Kesudahan dia surat cerai apa benda hak tu. Mufti kena bertanya. Dan sampai sekarang mufti tu tak jawab pun. Jabatan mufti Negeri Pahang tak jawab pun. Macam mana? Kan? Yang dia kata bercerai tu, dia kata dengan Azira tak kahwin. Sabah tak kahwin. Ada berlaku benda tu. Benda tu ada berlaku. Sebab saya ada pakai pedang polis ke, pedang askar ke, ketika tu. Dengan kawan-kawan saya dekat situ. Tiba-tiba budak Mazlan Harun ni, apa benda ni, dengan Mak Zaini, dia curi pedang tu. Saya kena beli pedang tu. Kan? Pergi beli dekat Labuan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Sebelum tu memang ada bertugas dekat Labuan sekejap. Dekat lapangan terbang tu. Lepas pada tu mak saya, ayah saya kena serang pasal ada konon-kononnya pegawai polis yang curi lembu dekat ladang sawit ni. Kan? Ladang getah ni dulu. Curi lembu. Dia serang ayah saya, mak ayah saya. InsyaAllah saya diminta balik kemari. Dan masuk ke unit SB lah. Kan? Dia orang pun ada pula satu syarikat SB Sendirian Berhad ni yang tipu orang punya ni, scam ni, scam kelompok punya. Ada tak? Ada unit scamming kecil-kecil dalam kampung ni. Dalam Felda ni banyak unit scamming ni. Dia ada Sendirian Berhad ni lah. Dia main ubah-ubah ni. Dia ubah rumah orang, dia ubah tanah orang. Ada tak? Bila kita tanya, bila kita siasat esok, timbulnya macam mana? Sokongan sosial. Sokongan sosial, insya-Allah. Terima kasih. Itu je. Terima kasih. Kita jumpa lagi next video, insya-Allah.